Kan aku cakap kan tu, dokumen tu dia orang curi. Kan? Kau tengok nanti dia orang cuci macam mana. Ni SPRM Pahang ni. Pasal menantu Kamarul Zaman tu dengan Normala ke apa benda ke? Normilah ke? Jamilah ke? Apa benda yang Kamarul Zaman apa benda dia yang kata askar tu. Saya tak pernah tengok pun dia masuk ada kereta dalam camp. Yang dia gabung dekat camp kan. Saya tak pernah tengok Kamarul Zaman duduk dalam camp. Kan? Kan? Tak pernah tengok. Kan dia pakai dokumen muskan kata tu. Dia orang ni menantu Kamarul Zaman ni dia dengan kereta tu, pakai baju tu. Daripada dekat Kuala Lumpur ke. Dia mari cari kita nak bincang kono bincang ke ni, kita pula kena halau. Dia nak tunjuk kebijakan dia. Kita pula nak kena halau, nak jadi macam apa benda. Macam Israel duk buat. Dia nak tunjuk bijak dia. Dan kawan polis tu apa benda dekat situ, yang dekat tu. Dia kata saya tak nak tengok bijak. Siapa pula bijak? Tu dah. Saya tak tahu. Saya dah kena halau dah. Saya dengan anak bini saya kena tidur dekat masjid ni. Kenapa dia nak tunjuk bijak dekat situ? Ada kebijakan dia ke? Ke ada pengaturan jenayah dekat situ? Bijak dekat situ tak ada, pengaturan jenayah dekat situ ada. Macam dia orang atur untuk konsultan, untuk kes dadah atau apa benda, kes jenayah atau apa benda dekat situ. Balik! 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 Dia kan bawa kerja satu tim. Aku tengok cek senarai nama pagi tadi. Daripada hari dia bawa satu tim tu, tak pernah wujud. Nantu pada Kamarul Zaman tak pernah wujud. Dekat mana? Alam Bunian, Alam Puaka Sari, Alam Puaka Merindu. Dekat mana? Tolonglah bagi ni, tunjuk ni Ayub Han. Ni apa? Omar Han. Datuk Husin Omar Han. Dekat mana Datuk? Yang pasal dia orang khabar kata satu tim tu. Lepas pada tu dia khabar kena buang kerja tu. Takkan pejabat JKKR lepas hilir satu. Takkan Bukit Aman tu dekat pejabat Federal lepas hilir. Kau biar betul-betul gila ni. Dia orang kelompok dia orang ni kenapa? Konsultan. Dia nak bincang pasal kerajaan UMNO. Selama ni kita kena tipu dengan UMNO lah ke macam mana?